salam sejahtera. Jom bersama-sama kami si cilik ciptakan tradisi. Kalau bukan kami, siapa lagi? Dalam merangkai keistimewaan dan keunikan, sebuah pekan kecil terletak di sebuah bandar di Raja Kuala Kangsar iaitu Pekan Manong. Tak kenal maka tak cinta. Kami si cilik tampil berbicara. Pantun di karang, dengarkan semua. Dari Kuala pergi ke motor, singgah di Manong membeli roti. Nur Amnia Fina gerangan hamba, budaya kita bersama hayati. Kalau tuan pergi ke lembah, channel dan laksa sudah terbayang. Santul bicara menentur mada, Puteri Manong Nur Rizki sayang. Dari Salak ke Pulau Miri, singgah di Karai menjamu selera. Nur Aisyah Humaira mempunyai diri, budaya dikongsi lintas samudra. Kami dari Sekolah Kebangsaan Manong, daerah Kuala Kangsar. Pertama sekali, kami ingin membawa anda ke gerai nasi lemak untuk sarapan. Jom! Nasi lemak ialah makanan tradisi masyarakat Melayu yang digemari oleh semua kaum di Malaysia. Nasi lemak terdiri daripada nasi yang dimasak dengan santan, dimakan dengan telur rebus atau telur goreng, timun, ikan bilis dan kacang goreng dan juga sambal. Seterusnya, kedai makan yang wajib anda singgah ketika berada di Manong ialah Pau Manong. Rugi kata orang kalau dah pandang tak sudi nak singgah. Jangan lupa singgah ya. Semua sedap-sedap. Pau Manong terletak betul-betul di Pekan Manong, berhadapan Balai Polis. Terdapat banyak perisa pau yang ada seperti pau kaya, ayam, daging, cendawan, kacang dan coklat. Pau sejuk beku pun ada. Pau asalnya dari kaum Cina, sekarang digemari oleh semua rakyat Malaysia. Bilakah pakcik mula berniaga? Pakcik mula berniaga pada tahun 2004. Kenapa pakcik memilih untuk menjual pau? Sebab pakcik menjual pau merupakan makanan yang sedap. Semua orang boleh makan pau. Pau apa yang paling laris yang untuk dijual? Pau yang paling laris, pau kaya, pau ayam dan pau daging. Yang paling istimewa di Manong ini, terdapat sebuah warung yang menjual makanan India, iaitu Warung 6A. Terdapat banyak makanan masyarakat India yang kita boleh cuba di sini. Semua sedap, rugi tak cuba. Antara menu yang ada di sini ialah sarbat, panipuri, idli, nasi ayam tandoori, tose dan macam-macam lagi. Kenapa puan mula berniaga di sini? Okey, saya berniaga lepas PKP. Waktu PKP itulah yang saya mula berniaga semua ni. Kenapa puan memilih untuk menjual makanan India? Okey, dekat Manong menu Indian ni memang tak ada. So saya bawakan makanan menu Indian ni dekat Manong supaya orang Manong pun dapat merasai makanan South Indian 100% yang dibuat daripada saya sendiri. Maknanya rempah ke apa ke semua saya yang buat sendiri. Anda suka pergi ke pasar malam? Pasar malam di Manong hanya ada pada hari Isnin. Sekarang kami akan bawa anda ke Pasar Malam Manong. Jom kita lihat apa yang ada di sana. Jom! Terdapat banyak makanan yang ada di pasar malam. Jika sudah sampai di sini, jangan lupa untuk mencuba Yong Tau Fu Manong. Sekian dari kami, Puteri-Puteri Manong. Bye!